Minister. One day Mr. Gomez Apa tu? Comedy minister. one day kalau dekat Malaysia ni nak minta you tu Maharaja Lawak tahu. Dengar. Itu apa tu? Suhaimi Suhaimi Yusof pernah masuk. Dia ada kan? Dia pernah jadi peserta. Peserta kan? You pernah di offer oleh Astro untuk jadi peserta atau juri tak? Tak ada. I think tahun depan you kena jadi juri. Juri lah. You kena jadi juri. Nak jadi juri. Mesti. Dulu Singaporean punya rapper tu siapa yang pernah masa musim aku? Sheikh Haikal. Dia jadi juri. Dia baik. Come on Astro, ambillah ini. Ini legend. Gurmit Singh, ini sangat orang legend. yang tahu menilai lawak. Janganlah sombong Astro. You nak lah. Apa saya nak? Ada setengah juri tak nak. Ada setengah juri tak nak. Setengah juri? Apa setengah juri? Setengah orang tak nak jadi juri. Oh iya ke? Kenapa ni? Mungkin dia tak prepare kot atau payment. Apa nak prepare? Cakap je lah. Kau bodoh tak boleh lah. Tak boleh. Kau dahsyat. Tak boleh. Tak funny. Balik kampung. Macam itulah. Itu aja. Tak jujur kan. Nak macam mana? Okay. Kita jelas itu besar punya pihak cukang. Tapi di Singapura nak tahu juga Dul, adakah dia punya vibe sama macam Malaysia? Malaysia lagi hebat. Lagi hebat. Ya.